Dalam perniagaan Tun XL ni, kita kena bercakap hari-hari, ya? Tak kira di mana pun, sembang apa pun, kita mesti cerita macam Tun XL. Kita selalu kena sebut, oh tak sangka lah tu top up apa SIM card Tun XL ni banyak faedah. Jadi kadang-kadang orang dengar, kadang-kadang orang menyampah, tapi ada juga yang menyampah tu dia pasang telinga. Tapi nanti dia akan tanya balik, yang kau sembang hari tu apa SIM card tu apa benda je. Masa tu sebenarnya dia tahu, bukan tak tahu. Dia saja nak tengok kita boleh bagi tahu kat dia ke tidak. Jadi kita ceritalah balik kat dia. Dan insya-Allah sebenarnya semakin banyak orang dengar pasal Tun XL, semakin mula ramai orang nak berhubung dengan kita, nak tahu. Jadi nanti kalau orang keliru-keliru tak faham pasal Tun XL, cari je lah si Anu tu, si Pulan tu, dia buat Tun XL, tentu dia tahu. Jadi customer akan datang kepada kita, klien akan datang kepada kita. Potensi untuk membuat kejayaan itu semakin besar untuk kita. Jadi jangan patah semangat. Memang ada orang yang tak suka, memang ada yang suka, tapi yakin 10 kita jumpa sehari, pasti 2 atau 3 akan bersetuju. Lebih dari 10 kita jumpa, lebih lagi yang akan bersetuju. Maksudnya semakin ramai kita berjumpa dengan orang, semakin banyak kita bersembang macam Tun XL, InsyaAllah itu tanda kita akan menghampiri kejayaan dalam bisnes SIM card Tun XL. Selamat berjuang kepada semua rakan-rakan yang ada dalam grup Jutawan Dermawan Teluk Intan yang bersama dengan saya. Waktu ini saya sambil drive naik kereta dan sempat lagi untuk memberikan nasihat kepada rakan-rakan. Lakukan sekarang, jangan bertangguh, kerana kejayaan sudah pun menunggu untuk kita semua. Terima kasih. Salam daripada Langkawi waktu ini kepada anda. Saya tengah berusaha untuk membuka satu lagi rangkaian di Pulau Legenda Langkawi.